lepak. Makan durian apa? Kena durian ni. Tengok durian pun tak apa. Asyik nak makan durian, Man. Kau tak rasa nak makan durian? Kau rasa bila? Kau rasa kau nak sekarang? Benda lain. Benda lain. Okey, kalau macam tu cendol lah, cendol durian. Durian lah. Craving benda manis lah. Okey, kita makan musang king. Musang king manis. Tak payah. Sedap, aku ada daripada Man. pokok lagi. Ih, Jangan Man. Ui, bucu dia tajam sia. tajam dia bucu dia macam musang king. Tak tajam dia kan? Musang king lah, jom. Makan. Jom. Aku ada 100 biji. Durian lah, sakit-sakit lah kan. Apa? Cendol, durian, musang king ke? Jom, let's go. Apa hidden keyword dia ni? Kau search apa daripada tadi ni? Aku tengah join kontes, search bar TNG Wallet. Kena cari hidden keyword dia. Lepas tu baru boleh unlock kontes page dia. Macam leceh je. Tapi Man, hadiah dia 100 kilo musang king, Man. 100 kilo musang king? Cepatlah search keyword dia. Apa keyword dia? Cepat. Manalah kau tahu apa keyword dia? Tak tahulah, maybe berkenaan durian ke musang king ke apa. Cepat. Apa benda? Maybe kita boleh jadi pemenang ni tau. Man, selain daripada 100 kilo musang king tu, Man, ada hadiah lain juga. Peduli lah, janji kita kena menang kat musang king ni. Yelah. Tapi kan, search bar dia function kan, Man? Function. Kau kalau nak guna kan, kau guna je search bar dia, semua benda keluar. Lagi jimat masa yang mudah. Okay. Apa keyword dia sekarang ni? Cepatlah bagi aku pun tak tahu. Man, dah apa hal pula kepala durian ni, Man? Aku dah boleh bayangkan dah 100 kilo musang king kita dapat. Tapi tak confirm menang lagi. Aku nak musang king juga sekarang juga.